Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah. Fi kulli amhatin wa nafasin ada Rasulullah. Okey, ramai orang bertanya tentang juzuk diri. Apa itu je? Sebenarnya juzuk diri ni tuan-tuan semua ialah satu analisa yang dilakukan oleh ustaz sendiri ke atas diri seseorang tu. Ustaz perlukan nama, ustaz perlu nama anda, perlu nama ayah, perlu nama mak, dan juga perlukan kedudukan anda dalam adik-beradik anda. Anak yang keberapa? Anak satu, anak pertama ke, anak kedua, anak ketiga ke, dan juga tarikh lahir anda. Jadi kelima maklumat ni ustaz perlukan kepada anda untuk ustaz proseskan untuk mengetahui setiap diri anda ni juzuk berapa. Dan juzuk diri tu bukan satu dalam bentuk ramalan, bukan dalam bentuk metafizik, bukan tu semua. Ianya adalah satu kaedah yang mana bila ustaz proseskan untuk scan diri anda tu, maka anda akan dapat satu juzuk. Ustaz akan scan akan dapat satu juzuk untuk diri anda. Dan contohlah anda akan dapat juzuk tersebut, juzuk 27. Contohlah, dan anda buka juzuk tersebut dan anda kena baca. Anda kena baca daripada awal sampai akhir. Paling bagus sekali tuan-tuan semua, kekuatan daripada juzuk ni bila anda amalkannya, maka akan berlaku proses penataan ataupun tuning tu semua ke atas diri anda. Yang mana diri anda tu dulu ialah kita dilahirkan daripada kecil dulu elok, cantik, bagus, energi kita bagus. Bila kita dah semakin lama, semakin lanjut usia kita tuan-tuan semua, maka energi daripada badan kita akan lemah. Jadi akan lemah dan juga akan menyebabkan kita mudah sakit, mudah macam-macam lah. Dan juga dari segi kekacauan dalam kehidupan kita berlaku. Rezeki kurang, rezeki apa semualah, pangkat tak naik dari segi sudut tersebut. Jadi dengan membaca Al-Quran tersebut atau membaca juzuk diri tersebut, maka tuan-tuan semua ia akan berlaku penataan, iaitu penyusunan balik energi dalam diri anda. Ini bukan ustaz, mungkin ada orang yang mengatakan ini adalah bentuk ramalan. Bukan ramalan. Ialah satu kaedah di mana-mana tuan-tuan membaca Al-Quran itu sendiri akan menjadi syifa kepada anda. Allah Taala beritahu dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin, kan. Al-Quran diturunkan untuk jadi syifa kepada anda. Syifa bukan cakap syifa anda sakit sembuh, tak, bukan. Syifa dari sudut apa? Dari sudut segala-galanya. Dan sebutkan kedua macamnya dari segi seluruh kehidupan anda, dari segi rezeki anda, pelarisan dari pekerjaan anda, dari segi hubungan suami isteri, hubungan anak keluarga dan semua, jiran-jiran semua, dari segi kenaikan pangkat, apa semua melibatkan kehidupan anda. Jadi dengan anda membaca juzuk diri ini, maka tuan-tuan semua dengan kekalapan Al-Quran yang ada pada Al-Quran, yang Allah Ta'ala turun kepada Al-Quran tersebut, maka anda akan dapat satu perubahan yang besar dalam diri anda. Jadi kalau anda inginkan dapat nak tahu akan potensi diri anda berdasarkan pada Al-Quran, silakan anda boleh dapatkan daripada admin. Bagaimana kita boleh kata setiap orang berbeza dia punya juzuk diri. Walaupun suami isteri kadang-kadang berbeza, walaupun tidur satu bantal tapi juzuk masing-masing berbeza. Jadi salah satu tujuan ustaz keluarkan juzuk ini adalah bukan untuk buat ramalan kepada anda, bukan. Ialah untuk nak menggalakkan anda sekurang-kurangnya anda akan membaca Quran sedikit pun tak apa dah dalam satu hari, semata-mata untuk apa? Untuk memperbaiki diri anda. Jadi dengan juzuk diri ini bukan saja anda dapat mengenal akan potensi diri anda juga, tapi di samping juga anda akan jadi seorang yang seorang yang akrab dengan Al-Quran. Anda akan menjadi Al-Quran sebagai sahabat anda pada setiap hari. Yang mana ingat tuan semua, dengan Al-Quran inilah tuan semua, bila kita mati besok, Al-Quran inilah akan membantu kita sewaktu kita berlaku. Jadi juzuk diri ini bukan satu perkara yang dikatakan sebagai ramalan atau metafizik, tetapi ialah satu bentuk nak mengaktifkan diri anda dan mendapat satu kesembuhan yang total yang telah dikurniakan oleh Allah Ta'ala, sebagaimana yang Allah Ta'ala firman dalam Quran yang Ustaz baca tadi tu, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. InsyaAllah kalau anda ingin dapat juzuk, boleh hubungi admin untuk dapatkan juzuk ini, dan di situ anda akan tahu akan potensi diri anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.